Sekarang ni kita berada di Lebuh Raya lingkaran Tengah Seremban. Lebuh Raya ni dia menghubungkan pekan-pekan satelit yang berada di Bandar Seremban dengan Bandar Seremban 2. Ini adalah inisiatif kerajaan untuk mengurangkan kadar kesesakan lalu lintas di area-area kawasan Seremban ni lah. Itu inisiatif daripada kerajaan. Kalau inisiatif kita sendiri untuk mengurangkan kadar kesesakan tu adalah dengan menggunakan motosikal. Tapi motosikal ni dia ada macam-macam jenis. Ada skuter, ada kapcai, ada motor-motor bertangki. Persoalan dia kat situ, motor apa yang paling sesuai dengan kegunaan kita? Dalam video kita pada kali ni, ada jawapan dia. Assalamualaikum warahmatullahi dan tachahau kepada Sekutu Gear 6. Kalau dulu-dulu, kalau kita cerita pasal motosikal harian, kapcai menjadi pilihan utama. Tapi kita tahu juga, pernah juga masa dulu Vespa menjadi pilihan utama. Lepas tu ada juga satu zaman tu skuter-skuter macam VS125 pernah popular kejap. Tapi zaman tu dia berlalu macam tu je. Lepas tu kapcai menjadi pilihan utama semula. Dia tak macam negara-negara jiran-jiran tetangga kita macam kat Indonesia, Thailand, Myanmar, Filipina, Laos. Mungkin skuter menjadi pilihan utama. Tapi mungkin sebab faktor negara kita ni dia punya highway lebih sistematik. Lepas tu kat Malaysia ni kalau compare kat negara dia orang, trafik tak adalah teruk macam tu. Tapi sekarang kita boleh nampak dia punya market share tu mula berubah sikit. Sekarang ni pun naked bike, sport bike pun dah murah-murah. Pilihan pun makin banyak. Dan kalau tuan-tuan perasan skuter sekarang memang popular dan memang dikenali kan sekarang memang ada peperangan skuter. Macam-macam skuter ada jual kat luar sana tu. Kita kat Gear 6 ni pun kita perasan bila kita post pasal skuter je, ya Allah, view dia memang tak beragak. Benda ni indicate sesuatu tuan-tuan. Okey, sekarang ni jom kita bincangkan daripada sudut practicality ketiga-tiga jenis motosikal ni. Kapcai terkenal sebab ringan, senang celok, maintenance ringkas, murah dan jimat minyak. Nak hantar barang, buat kerja kampung, pergi kedai memang cukup. Tapi bila masuk gaya hidup bandar moden, skuter mula ambil alih. Dengan boot bawah seat yang boleh sumbat helmet, laptop, barang dapur. Ada yang siap ada kompartmen depan untuk letak harta benda tuan-tuan. Tambah-tambah pula riding position yang santai, tak payah fikir gear, jam pun kita lebih relax. Okey, kalau kita cakap pasal practicality, kita mesti cakap pasal storage compartment untuk ketiga-tiga jenis motosikal ni. Kalau jenis sport bike, naked bike tu, biasalah bawah seat dia memang lebih kurang je. Kalau kita tengok kat MZ ni, bawah ni dia adalah storage compartment besar macam ni. Mungkin kita boleh letak benda-benda tool yang penting-penting, skru, spanner ke apa kat dalam ni. Cuma dia tak ada pelindungan lah. Kat bawah ni pun ada lubang. Kalau hujan ke apa, air confirm naik kat atas ni. Sekarang ni kita tengok macam mana skuter dengan kapcai punya storage compartment. Benda ni tuan-tuan memang dah tahu dah. Tapi kita tunjukkan juga macam mana. Dia berbeza mengikut model juga. Ada model tu dia besar sikit, ada tu besar betul-betul. Kapcai macam Honda Future tu, tak silap saya, dia punya storage compartment dia memang besar. Kalau macam Benelli RFS sebagai contoh kita letak kat sini, storage compartment dia hampir tiada. Yang ni nak selit-selit rokok boleh lah kot. Tapi mungkin ada, kalau ada kapcai-kapcai kat luar sana tu, dia ada storage compartment dia. Tapi memang tak boleh nak challenge skuter punya storage compartment. Yang ini storage compartment tak boleh beat lah skuter. Memang dia ada tempat untuk dia letak design storage compartment. Macam kita tengok model NMAX ni, dia boleh memuatkan seketul helmet. Saya tak pasti ada model yang lagi besar pada NMAX ni. Untuk 150, rasanya NMAX ni antara yang besar sekali lah. Tuan-tuan boleh komen kat bawah. Kalau skuter 150cc, storage compartment skuter mana yang paling besar? 250 tu lain cerita lah. Lagi satu, bila kita cakap pasal practicality ni, dia punya riding ergonomic ni memang penting. So ketiga-tiga jenis motosikal ni memang beza dia punya riding position semua tu lah. Kalau skuter ni kebanyakannya dia jenis upright macam ni. Memang relax, santai je kalau kita naik atas skuter ni. Dan satu lagi kelebihan dia, dia punya leg room. Leg room skuter ni dia vary. Kita boleh tukar kita punya kedudukan kaki dengan, biasanya ada 3 jenis kedudukan. Melainkan skuter-skuter jenis yang dia sporty sikit macam NVX tu, dia tak banyak sangat position lah. Tapi still boleh tukar-tukar lagi. Kalau jenis kapcai, jenis-jenis motor bertangki, kat situ je kaki kita boleh letak. Dan satu lagi benda yang saya suka pasal skuter ni adalah dia punya leg shield dia tu. Sebab biasanya skuter ni kat kepuk depan ni memang besar. So kalau waktu hujan ke apa,
kita kuncupkan kaki kita ke depan macam ni, biasanya kasut kita tak basah atau susah sikit nak basah kalau kita compare kan dengan motor bertangki dengan motor-motor kapcai. Dalam konteks rakyat Malaysia sekarang, ramai orang pilih skuter sebab dia sesuai dengan realiti kita sekarang. Trafik yang semakin sesak, kerja office, kerja delivery, nak menempuh lautan kenderaan tu, kita tak nak semak-semak kepala. Pulas je motor tu pun terus meluncur. Handphone lupa nak charge malam, charge je dalam ruangan kompartmen tu. Tahu-tahu sampai office bateri dah siap charge dah. Convenience. Tapi kalau kita cerita pasal motor bertangki, dia ni lain dunia dia sikit. Dari segi practicality, memang dia kalah dengan kedua-dua jenis motosikal tadi. Tak ada ruangan simpanan barang, tak ada leg shield, dan kalau hujan memang redor je lah. Tapi motosikal yang jenis bertangki ni dia menang dari segi flexibility. Dia boleh jadi motor kerja, motor hujung minggu ataupun motor highway. Sebab tu ramai yang beli motosikal jenis macam ni. Bukan sebab praktikal, tapi sebab dia multi-purpose. Boleh layan jalan jam, boleh layan corner, boleh layan highway. Dalam bab penjagaan, kapcai, motor bertangki dan skuter ni ada dunia dia masing-masing. Kalau bab enjin tu dia lebih kurang je lah. Cuma bahagian final drive dia ni, kat sinilah perbezaan ketara dia. Kalau kapcai dengan motor bertangki, minyak hitam tu lah minyak pelincir enjin, itulah juga minyak gearbox dia. Kalau skuter pula dia asing, minyak enjin lain, minyak gearbox lain. Kita cerita pasal kapcai dulu. Kapcai ni dia pakai sistem chain drive. Pacuan rantai ni kita kena jaga dengan spray dan adjust ketegangan dia setiap 500 sehingga 800 km sekali. Tapi dia bergantung pada penggunaan dan jenis pelincir dia juga. Jangka hayat chainset ni biasanya di antara 15,000 km sehingga 25,000 km. Bergantung pada cara penggunaan. Kalau selalu redah hujan, lebih cepatlah dia makan. Kos penggantian chainset ni pula tak mahal, sekitar 100 lebih je untuk jenama biasa. Skuter pula dia pakai sistem CVT dengan belt. Belt kena tukar setiap 20,000 sehingga 25,000 km ikut jenis model dia jugalah. Kalau jenis maxi skuter kadang-kadang sampai 30,000 km. Roller dan variator dia pula kita kena cek setiap kali buka CVT tu. Biasanya roller tahan dalam 15,000 sehingga 20,000 km sebelum haus. Kos penukaran belt dan roller boleh makan beratus-ratus ringgit, tapi sebab interval dia panjang, orang tak terasa sangat. Minyak hitam skuter ni pula dia ada dua jenis. Satu minyak enjin dan satu lagi minyak gearbox atau final drive oil. Untuk minyak enjin biasanya 2,000 sehingga 5,000 km sekali, dan minyak gearbox dalam 8,000 sehingga 10,000 km. Dan kalau kita nak tambah motor bertangki dalam perbincangan ni, dia paling straightforward. Sama macam kapcai, dia pakai rantai juga, tapi parts dia biasanya lebih besar, lebih mahal jugalah. Dan tayar dia pun lebih lebar, jadi kos dia akan lebih tinggi. Tapi dari segi mekanikal, dia senang jaga, tak serumit CVT. Bab servis enjin, kalau dia pakai enjin satu silinder, lebih kurang je dengan kapcai, atau lebih sikit bab harga oil filter dia tu. Kat sini memang kita akui kapcai lebih ekonomikal kalau kita compare dengan CVT ataupun rantai jenis motor-motor bertangki tadi yang lebih besar lagi lah. Cuma dia ada leceh sikit, kita nak kena reapply dia punya minyak ni lah dan kena basuh rantai. Ini leceh sikit. Jenis CVT tadi mungkin lebih senang sikit bab tu. Cuma kalau pomen, memang kapcai menang. Pomen-pomen kapcai ni memang bersepah. Kapcai bagi kita rasa connected dengan enjin. Ada gear, ada rantai, ada kick masa tukar gear. Bagi orang yang suka kawalan sepenuhnya, dia rasa lebih bernyawa. Feels kita masuk corner dengan gear yang betul tu memang tak boleh nak beat. Skuter pula dia lain. Smooth, tak ada gear, tak ada rantai, cuma bunyi CVT whine. Handling dia biasanya lebih stabil tapi rasa berat sikit. Terutamanya skuter 150cc ke atas. Beza dia, kapcai untuk orang yang nak feel sporty, skuter untuk orang yang nak chill. Dan satu lagi fakta yang kita nak letak kat sini daripada sudut pemindahan kuasa dia, daripada enjin ke tayar ataupun final drive, yang mana tahu tu dia tahulah. Dalam perjalanan kuasa tu dipindahkan, ianya mengalami kehilangan kuasa. Dan rantai mempunyai efisiensi yang terbaik sekali, iaitu sekitar 1 sehingga 4% sahaja power loss, berbanding CVT yang menggunakan belt getah, iaitu sekitar 9 sehingga 15% power loss. Kalau tuan-tuan rasa kenapa dua buah motor, satu skuter, satu kapcai CC yang sama power, tapi satu ni terasa lebih berkuasa, inilah antara jawapannya. Tapi kalau motor bertangki, dia ni ibarat kapcai yang naik gym.
masih ada gear, masih ada rantai, tapi chassis, suspensi dan tayar dia jauh lebih rigid. Rasa kontrol dia lebih solid sebab dia direka untuk corner dan high speed stability. Ride feel dia paling dekat dengan motor yang berkuasa tinggi, tapi dengan kuasa yang lebih bertamadun. Jadi kalau Kap Chai bagi feel yang hidup, motor-motor macam ni bagi feel connected dan commanding. Kejap lagi kita nak bagi kesimpulan ketiga-tiga jenis motosikal ni sesuai untuk siapa sebenarnya. Tapi sebelum tu kita ada pengumuman sikit. Ni kita ada berita baik untuk warga ataupun penduduk Penang. Dari 1 sehingga 31 Oktober ni, iMotorbike ada buat promotion khas untuk tuan-puan. Tuan-tuan boleh walk in dan tunjuk IC ataupun bukti alamat kediaman tuan-tuan di Penang. Dan selepas tu iMotorbike akan bagi diskaun sebanyak RM500 untuk segala jenis motosikal yang mereka duk jual. Tapi seriously, kalau nak cari motosikal second hand, iMotorbike is the place to go. 6 hari polisi pemulangan, 6 bulan warranty. Safe, fast and secure. But now, back to the show. Kalau tuan-tuan student baru nak kerja atau nak motor jimat untuk kegunaan di kawasan yang kurang sesak, Kap Chai memang pilihan yang paling masuk akal. Tapi kalau tuan-tuan duduk di kawasan bandar besar yang sesak, bawa barang selalu nak keselesaan dan tak nak pening fikir gila, skuter adalah pilihan yang moden. Dulu Kap Chai adalah motor harian rakyat Malaysia, tapi sekarang skuter ni dah jadi alternatif yang serius. Malah untuk sesetengah orang dia dah jadi pilihan utama. Bezanya cuma Kap Chai motor praktikal yang agak basic dan jimat. Skuter pula motor yang praktikal, paling moden dan versatile. Dan motor bertangki, dia tak menang bab praktikal tapi menang bab karakter. Untuk orang yang nak rasa lebih berjiwa, nak kawalan penuh, nak berjinak-jinak dengan position tunggangan sebuah naked bike ataupun sport bike yang berkuasa lebih tinggi, motor jenis macam ni menjadi pilihan yang paling logik. Dia bukan sekadar harian tapi juga bagi rasa fun setiap kali start engine. Tak kisahlah preference tuan-tuan cenderung ke arah skuter ke, Kap Chai ke ataupun motor bertangki, situasi dan minat kita berbeza-beza. Kalau nak berbahas kat ruangan komen, kami okey je. Janji berbahaslah elok-elok. Gaduh-gaduh pun bukan dapat apa, ya tak? Okey, setakat ini saja video kita pada kali ini. Jangan lupa tekan button like, share dan subscribe YouTube channel Gear 6 sehingga kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.